Ada tajuk apa ini? Waalaikumsalam. Cepatnya. Nah. Cepatnya korang masuk. Sekejap Cerita ada ke belakang. Share dalam group. Hari ni kita ada dengan cerita. Share dalam group. Sekejap Salam. Apa tak? Dia punya stiker tu tak boleh tu lagi. Memang stiker dia duduk kat situ. Kesian dia. Sekejap. Sekejap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Okay. Dah lagi dia masuk. Hari ni kita nak main bersyair berpantun. Tapi bukan bermain lah. Kita cerita makin berseri-seri. Masya Allah, tabarakallah. Dah share dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ni cerita dia boleh buat pertanyaan Cerita nak perempuan nak jual ke nak beli? Siapa hari ni nak tahu kita nak scan syair dia. Kita nak scan tentang diri dia. Siapa rasa nak baca? Sekejap Scan syair dan kehidupan. Dia akaun baru ni tak berapa naik. No, nak naik tak no? Ni Aziz. Nak naik tak?
Umi nak bagi syair boleh baca? Tak pandai bersyair. Tak apa, naik Umi bagi. Umi bagi, lepas tu kau buat lagu ke, kau syair ke? Nak tak Umi bagi? Siapa nak bersyair, siapa nak lagu, Umi bagi. Korang kena bawa watak dia. Hari ni korang nak kena bawa watak. Watak korang sendiri yang bawa. Cita nak bawa watak tak? Nak bawa watak? Siapa nak bawa watak? Angkat tangan. Hari ni siapa nak bawa watak? Nanti siapa watak berjawab? Nanti Umi tuliskan. Umi bagi. Hari ni kita bermain bersyair dengan berpantun. Siapa nak bawa watak? Watak utama. Siapa nak bawa watak utama? Angkat tangan. Malu. Dah. Kita sekali berhibu. Siapa nak watak? Cita lah bawa watak pertama. Nak? Cita bawa watak pertama. Siapa setuju? Nanti korang jawab. Siapa watak pertama? Siapa setuju Cita watak pertama? Siapa setuju Cita watak pertama, korang angkat tangan. Tapi kena baca dengan menghayati lah. Umi bagi kena menghayati. Macam tu. Tapi kalau nak bagi yang lengkap tu, dia punya nota lengkap tu kena wasabi Umi. Nanti Umi bagi wasabi. Cepatlah, nak main tak? Alah-alah dah masuk kan, lama tak masuk. Siapa nak bermain? Meh. Lama tak Umi lah. Umi baru masuk. Cak main watak pertama. Naiklah. Watak pertama. Nanti Umi bagi watak kedua. Jangan panas saya pun dah. Watak pertama. Siapa nak menjual dulu? Tak pandai Umi. Cajon lah. Naik atas, cajon. Tapi wasabi Umi lah. Umi bagi karangan baca. Tapi bawa dengan menghayati lah. Macam tu. Jangan bawa macam main tembak je. Bawa menghayati, lenggak-lenggok dia. Nak tak? Cak bagi nama panggilan. Nanti Umi baca Cak punya. Siapa dulu? Untung tau, korang tak ambil rugi. Cita nak cuba dulu? Boleh? Okey, Cita nak cuba dulu. Ida lagi. Okey, korang semua share. Siapa yang nak Echa scan dia dengan watak syair ataupun pantun, korang share dulu. Nanti Umi pilih. Kita start dengan Cita. Nak betul bawa tau. Baca nanti Umi tulis, korang baca. Bagi kat dia orang. Dengar tau, Umi tulis kejap. Umi tulis, Umi bagi Cita baca. Lepas tu korang siapa yang nak jual tu, nanti Umi tulis, korang pula baca bagi Cita. Bagi orang lain. Nanti siapa yang nak sambung bagi tahu Hari ni kita nak main. Kejap lah, Umi tengah sulih. Sabar. Waalaikumsalam. Ni siapa nak bawa watak kedua, watak ketiga, naiklah tau. Naiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan. Janji tau nanti jawab tau.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan. Teguh mendekat. Okey, siapa nak dengar? Umi dah tulis dah yang pertama. Masya Allah, ya Allah izinkan. Siapa nak dengar? Watak kedua perlu Umi watak kedua. Wasabi Umi tau. Wasabi. Umi bagi kertas nanti korang jawab. Dengar cerita dulu Cerita cuba baca dengan tu. Baca betul-betul tau. Dengar tau. Syair ke apa baca ikut je. Baca dengan nada yang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah izinkan. Dengar tau. Tegur menegur, selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Dah tu. Siapa nak naik? Umi jawab. Umi buatkan karangan, jangan takut. Okay, siapa nak? Nak dengar lagi sekali tak? Share. Rugi tau tak dengar. Kata-kata mas. Saya pun boleh. Waalaikumsalam. Siapa nak naik? Okay, Umi bagi. Korang wasabi Umi bagi. Nak dengar? Okay. Nak dengar sekali lagi? Kejap. Dengar betul-betul Siapa nak pulang bagi tahu Umi. Nanti Umi bagi jawapan. Tegur menegur, selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Ada yang boleh jawab sendiri ke atau nak suruh Umi karang? Siapa nak naik? Nak jawab? Wasabi Umi. Nanti Umi buatkan. Umi karangkan. Boleh? Naik sayang. Naik. Pakai tudung lah. Umi karangkan. Minta naik. Tak naik pun jatuh. Awak jatuh. Kejap. Naik minta semula. Minta naik semula. Pakailah telekong, pakai kain batik ke kita nak jadi orang lama-lama malam ni. Tak ada kain batik? Bawa kain batik tak? Bagi. Malam ni kita nak jadi orang lama-lama. Siapa ada selendang, siapa ada kain batik, pergi ambil. Cepatlah. Minta naik sayang, minta naik. Siapa nak main? Umi bagi. Karangan dia Umi bagi. Kejap Cita nak ambil kain batik. Kita nak main malam ni. Kita jadi orang lama-lama lah. Siapa ada selendang, siapa ada tancak, pakai. Semua pakai. Nak naik tau. Kejap Umi tengah susun ni. Mana dia punya kad tu? Okay, minta naik tau. Minta naik. Siapa ada tancak kepala, siapa ada selendang, pakai malam ni. Okay, siapa nak naik? Siapa ada selendang, pergi ambil selendang. Siapa ada tancak, ambil tancak. Tahniah Cak. Pergi pakai tudung. Pergilah pakai tudung. Ambil kain batik. Nanti Umi buat karangannya. Pergi ambil kain batik. Siapa lagi nak naik? Nak kedai tu mama ambil. Kedai makan? Oh, kedai makan. Boleh lah. Sekejap. Cik, nak ini lagi? Kita bagi dua nak? Kopi. WhatsApp.
Wasabi Umi nak soalan dia ke? Nak karangan dia? Nak karangan dia sekejap Ada nombor Umi tak? Minta izin. Boleh ambil boleh tu karangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ca'ah. Nama panggilan tadi? Sekejap. Boleh lah. Letak kepala buat tudung. Buat macam orang dulu. Ca'ah. Nama panggilan siapa? Ida. Sekejap Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh dia. Oh. Arak ini sembilan ini. Ida, Umi bacakan ke nak Cita bacakan ke? Ida nak baca sendiri? Ida? Ida? Nak Umi bacakan ke nak baca sendiri? Cita bacakan boleh? Okey. Cita bacakan Yang lain kalau nak share. Nak Aku kecil segala soalan. Aku tenang masa. Dengan sulit sabar. Saya akan baca tentang diri awak. Betul. Ambil dulu dah. Ambil dia kita tak sedap. Oh, kata siapa tu? Buat jalan apa? Ke sini muka ini masuk kau juga tak hidup demek. Koyo budak dia nak tengok yang tenang. Kejap nak cerita baca Kejap. Waalaikumsalam. Yang lain nak share. Tak ke berapa nilai kau? Batu kan orang kaya ni tak boleh. Waalaikumsalam. Encik tengah buat. Nanti siapa yang nak bagi share tau. Lima kali dah. Share tau siapa yang nak. Waalaikumsalam. Dia main nuku lah, kita tengok main nuku Kita ayo. baca, share, nanti Umi tanya. Tapi mau hidup main nuku lah ayo. Okay. Ada tapi ada wilayah tu nah. Dagang. Boleh. Tapi tiada tiada sempadan. Share Ca'ah. Baca untuk Ca'ah dulu sekejap. Mana yang dia dua? Dia tukar. Okey, kita nak baca untuk kakak tu Ca'ah dulu. Okey, Cik Tak, cuba baca. Kita action sekejap jadi orang lama. Sekejap, kita action sekejap. Bukan aku baca padahal dia baca. Dengar tau? Yang bawah ni dia punya. Ida. Ini Ida. Disalam dulu kat Ida. Ida dengar baik-baik tau. Assalamualaikum Ida. Dengar ya cerita baca.
Aku berfikir segala soalan. Aku termenung segala jawapan. Aku terhidup segala Hakikat. Aku terhidup segala hakikat. Hidupku berserah tiada sempadan. Nak dengar lagi sekali ke? Faham tak? Nak dengar lagi sekali. Memang tak cukup. Rugi tak siapa tak minta. Tak faham. Dia maksud dia tu penuh siratan. Umi huraikan, aku yang kena. Habislah aku kalau surai 20 orang. Umi kena uraikan. Okey, dia jadi orang lama kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Bisalam. Assalamualaikum. Ida. Dengar ya cikgu baca. Aku berfikir segala soalan. Aku termenung segala jawapan. Aku terhidup segala hakikat. Hidupku berserah tiada sempadan. Amin. Faham tak? Faham tak? Terima kasih, Masya Allah. Yang lain kalau nak, share. Okey, dah faham tak? Kena dengar lagi. Terfikir bercelaru ke Umi? Fikiran bercelaru ke Umi? Tahu tanya. Cuba tanya tuan baca. Cuba hayati. Fikir segala soalan. Cuba Ida ambil pen, ambil kertas. Lepas tu tengok, lepas tu fikir. Itu adalah kena mengenai dengan tubuh awak sendiri. Dengan diri awak sendiri. Macam tu. Ambil pen tau. Dah rakam. Okey, dengar cerita. Dia tak puas tau. Tak nak dengar walaupun sekali. Hidup selalu mendengar. Hidup berhenti. Dengar. Ini semua pakai batik dekat atas kepala. Aku berfikir segala soalan. Aku termenung segala jawapan. Aku terhidup segala hakikat. Hidupku berserah tiada sempadan. Amin. Cik Wahidah. Mendalam nampak. Kita faham tak? Dah faham dah? Okey, siapa pula yang nak? Tak. Umi tak boleh nak pecahkan. Kalau nak pecah tak cukup kaca. Bersepai habis kaca gelas je. Macam tu. Cik bagi clue. Dalam kehidupan Ida penuh liku-liku. Semua Ida selalu tertanya-tanya. Aku berfikir segala soalan. Ica hasil berfikir je kerja. Tak ada kerja lain. Sekejap nak fikir pinggan. Sekejap nak fikir belanga. Sekejap nak fikir beriuk. Sekejap nak fikir nasi. Faham tak Ida? Hidup Ida tu terlalu sibuk. Boleh share. Hidup Ida tu terlalu sibuk. Tak ada masa langsung untuk Allah. Macam tu masanya. Lepas tu aku termenung segala jawapan. Lepas tu Ida fikir, kenapalah aku macam ni? Kenapalah aku macam tu? Kenapalah jiwa aku macam ni? Kenapa aku tak sempurna? Kenapa tak ada orang tolong aku? Kenapa aku macam ni? Macam tu. Ida selalu berfikir macam tu. Sampai kan Ida sendiri tak nampak apa yang Ida buat lakukan adalah Ida terlalu mengejar kepada dunia. Penat mengejar dunia. Aku terhidup segala hakikat. Lepas tu Ida terpaksalah menerima hakikatnya. Penat dah niaga ni. Orang tak datang-datang kat kedai aku. Contoh, penatlah aku hari ni masak. Kenapalah dia orang tak makan makanan aku? Macam tu. Lepas tu, hidupku berserah tiada sempadan. Kalau tak habis, tak apalah. Sedekah. Umpama macam tu. Akhirnya, Ida berserah kepada Allah. Hidupku berserah tiada sempadan. Maknanya hidupku tu, Allahu Akbar. Aku dah tawakal lah. Nak jadi apa pun jadilah. Aku masuk gelanggang niaga tu juga macam tu contohnya. Faham tak? Ida faham tak? Kalau nak rukai lagi, Ida tak habis rukai. Gelas tu kalau jatuh pecah bersepai. Macam tu. Orang baru faham sikit. Masya Allah, tabarakallah. Puas hati tak? Okey. Ada lagi ke yang nak share? Ni tentang kehidupan Ida.
Tak apa, adik jangan kacau. Ni tentang kehidupan Nida. Masya Allah, terima kasih Allah. Terima kasih dekat Allah siapa nak pakai kain apa? Batik. Kain batik ke tudung. Kita bermain malam ni Jangan lupa follow. Okey. Cita buka balik. Cita buka balik, korang share. Nanti kita pilih siapa. Cita buka balik. Beri salam dulu. Assalamualaikum. Dengar semua. Dengar ya, Cik baca. Tegur menegur, selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Siapa pula lepas ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa pula yang nak bagi nama panggilan? Nama yang selalu mak ayah bagi. Umi bagi tempoh sampai pukul mana ni? Tengoklah pukul 11. Share. Tegur menegur, selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Manis barulah manis seperti nisan. Hari ni kita bermain. Siapa lagi? Siapa nak lagi? Cak. Terima kasih Cak Jumpa lagi. Siapa lagi? Siapa berani? Nak Umi tengok dia. Ni tentang diri awak sendiri kita baca. Ada tak? Fatin 89. Ada yang lagi nak share? Assalamualaikum. Alamak. Alah. Dah kena kabur. Ternaik ke apa? Salah dah. Fatin okey tak Fatin? Alamak, lain problem ke apa ni? Dah dengar. Umi dengar suara. Fatin nak baca tentang Fatin ke? Alamak. Kejap Umi buat nama panggilan Fatin ke? Ya. Kenapa? Kandi ke bukan? Masuk dalam kumpulan kita ke Ya. tidak? Kandi 2. 3. Kandi 2 jap. 3. Kejap Fatin Umi buat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah izinkan. Fatin izinkan Ya, izin. Fatin nak baca sendiri ke nak Cita baca? Kita baca lah. Kalau nak baca sendiri kena pakai kain batik. Okey, Cita baca. Dah sedia? Okey, Umi jemur dulu Tegur menegur, selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Selamat datang Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni baca. Assalamualaikum. Dengar baik-baik Fatin. tau. Assalamualaikum Fatin. Dengar ya. Salam dengar. Rindu aku tiada ubat. Selalu teringat, selalu terfikir. Air mata tiada tadahan. Hanya tinggal kaca tepi bersepai. Kaca tapi bersepai. Faham tak Fatin?
Faham. Sekarang nak nangis ke nak apa? Tak tahu nak kata. Mendalam ke tidak? Tersentuh hati. Tersentuh hati. Nak baca lagi? Nak cerita baca lagi? Boleh tahan lagi? Boleh. Boleh. Semoga jadi ubat ya. Okey. Baca dengan nada yang sedih. Bismillah. Rindu aku tiada ubat. Selalu teringat, selalu terfikir. Sekejap, Lek. Tuan operator pun tak tahan. Kejap. Ini tentang diri Patin. Kau ambil tisu kau, tolong help me. Patin, Lek tukang baca pun tak boleh nak tumpu perhatian. Kejap. Maksud mendalam dia. Dalam dia macam mana? Patin je lah tahu. Masya Allah, tabarakallah. Semoga tabah selalu. Sekejap Tuan tukang baca pun tak boleh nak kawal. Sekejap. Kau ambil separuh, aku ambil separuh. Lek. Lek. Ni tentang diri Patin. Dalam batin. Dalam sangat Patin. Kau nak berapa dalam lagi? Okey, Patin izinkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu aku tiada ubat. Selalu teringat, selalu terfikir. Air mata tiada tadahan. Hanya tinggal kaca tapi bersepai. Cerita yang sedih Patin. Dalam senyum tapi berkaca mata. Bukan dalam senyum tapi semanusia. Macam mana Patin? Patin nak jawab? Naklah jawab. Saya tak boleh nak imagine. Tak boleh. Nangis tak? Patin, Umi tanya dengan ikhlas hati lillahi ta'ala. Terbit air mata ke tak? Tak, sebab saya tanya apa maksud sebenar. Tapi Patin nangis, betul? Sebab itulah diri Patin sebenarnya. Nak Umi baca lagi? Dia jadi ubat. Boleh. Umi baca sekali nanti cerita baca. Mudah-mudahan jadi ubat Cerita dah nangis dah. Umi tolong baca dah. Aku rindu tiada ubat. Selalu teringat, selalu terfikir. Air mata tiada tadahan. Hanya tinggal kaca tapi bersepai. Ini berkenaan dengan Patin. Hanya Allah yang tahu apa yang berlaku kat diri dia. Sangat-sangat sedih. Umi ucapkan sangat simpatilah. Patin suruh baca tapi malam ni sedih. Patin punya sedih. Sangat-sangat mendalam. Nak pecah tak boleh pecah. Kaca ni dah bersepai. Bersepai pun kalau kita santum balik pun tak cantik macam awal. Patin, are you okay? Okey. Nak. Dah salin dah? Dah. Tak perlu. Okay, dah, Cik. Cukuplah setakat tu je. Cukuplah setakat tu je. Tapi Patin dapat tangkap tak benda ni ada dengan Patin? Tak. Sebab saya tak solat. Rindu aku tiada ubat, hanya Allah tempat melepas. Dengar betul-betul Patin. Selalu teringat, selalu terfikir nak ambil Al-Quran tapi tak dapat mencapai.
Air mata tiada tadahan, nangisku tiada yang mendengar. Siapakah nak dipersalahkan? Hanya tinggal kaca tapi bersepai, tak boleh aku sambung semula balik kepada Tuhan. Bila Pati nak balik? Allah, tunggu lama kan? Senang kalau kita panggil balik. Pati nak tombang Kak Echa nak? Nak tombang Kak Echa ke tak nak? Macam tu. Cik Echa ada kenderaan ni tapi ada kosong kerusi tu. Nak tombang ke tak nak? Saya banyak kerja. Umpama gitulah. Kalau nak tombang naiklah sekali. Macam tu. Patin dah faham? Faham dah. Faham, Alhamdulillah. Allah rindu Patin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Patin. Sama-sama. Sangat-sangat Terima kasih. mendalam. Masya Allah, tabarakallah. Hanya Tuan Badan yang tahu. Okey, siapa yang nak Umi baca? Mudah-mudahan Patin sanggup menumpang Mudah-mudahan Umi ada kursi kosong Masya Allah. Okey, kita ada orang kedua. Kita ambil sorang-sorang ya. Dua kes naik tapi sorang-sorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nama panggilan? Sama-sama sayang. Yana. Yana Sri Kandi ke? Ya. Nombor Sri Kandi 3. Okey, Sri Kandi 3. Ha. Yana nak baca? Nak dengar cerita baca ke? Dah ready? Ya, insyaAllah. Berani Berani kerana benar. Gementar. Okey, Umi tulis nanti Cipta baca. Nak? Okey, Cipta hilangkan air mata dulu. Boleh. Okey, sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan. Ya. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Allah izinkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Jagi Umi baca yang lain Request naik. Nanti kita minta. Okey, Yana dah sedia. Standby tisu ya. Yang lain kalau nak join, boleh share, boleh request Okey, syarat kalau nak buka kamera pakai kain apa? Kain batik Dengar Cipta baca Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Okey, Yana dengar betul-betul Yana. Ya. Assalamualaikum Baca. Yana. Kita baca bagi salam dulu Tegur menegur, selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Masya Allah. Tajuk hari ni adalah tegur menegur, selalu tersenyum, hidup seperti hiburan. Baru manis seperti nisan. Tajuk hari ni Okey. Untuk Yana punya Cipta baca. Assalamualaikum Yana. Dengar ya, Cipta baca. Waalaikumsalam. Ya. Putih bagaikan kain kafan, kotor seperti hati empedu. Selalu hidup penuh hiburan. Nanti kat sana tiada bekal.
sekarang kau kena. Sekejap lagi aku yang terkena kan? Faham tak? Nak dengar lagi sekali? Faham. Adakah telinga anda sudi dipasak? Adakah telinga anda sudi-sudi? Tolong bukakan telinga. Okey, dengar baik-baik semua, untuk semua sekali. Putih bagaikan kain kafan, kotor seperti hati empedu. Selalu hidup penuh hiburan, nanti kat sana tiada bekalan. Masya Allah, terima kasih. Yana, you okay Nana? Nak you I calling kah? Boleh tolong? Boleh tolong? I help you. Macam mana? You okay? Okey. Faham tak? Apa yang terbuku tak boleh nak tulis. Betapa teruknya. Betapa teruk. Hidup kena pasak. Tak pasak tak menyesal. Siapa tak lagi pasak, nak kena tak pasak? Tarik Okay. juga. Cita dah nangis dah. Cita dah nangis. Umi sambung lah. Yana. Dengar Umi pasak. Putih bagaikan kain kapan, kotor seperti hati empedu. Hidup selalu penuh hiburan, nanti kat sana tiada bekal. Nah, ni Ana nak jawab apa dengan Umi? Nak jawab tak patut ni? Tak tahu nak jawab. Nak jawab ke nak teriuk? Nak jawab ke nak teriuk? Cita dah nangis tu teriuk. Sabar, Cik Tau, sabar. Sabar. Malam ni masing-masing boleh tahan. Siapa nak yang Umi baca, share nanti request naik. Okey, Yana nak tahu jawapan? No. Sedia? Sedia. Sedia telinga dipasak? Dengan hati-hati ku belah sekali. Dengar baik-baik, Umi tak baca 2 kali tau. Hidup bagaikan kain kapan, bersih, jernih seperti putih. Putihnya tu bersih, jernih. Kita sendiri yang kotorkan. Kotor seperti hati, empedu. Empedu tu memang dah kotor. Hati kita manusia ni Allah bagi bersih. Tapi kita tak faham bahasa, kita jadi macam binatang. Faham? Macam perangai binatang, faham? Orang makan rumput, binatang nak makan rumput. Orang makan kebau, binatang nak makan kebau. Macam tu, ada setengahnya. Ada setengahnya binatang nak minum air. Air lopak pun jadi, air rumput pun jadi. Macam tu. Dah segitu macam tak ada pantang larang dah kita. Semua kita nak entam, semua kita nak rasa. Macam tu. Selalu hidup penuh hiburan. Tak pernah nak menyesal. Hari ni azan dah bunyi tapi tak pergi lagi. Habis diketuk, habis dipikul, habis dipukul. Tapi tak bergerak lagi. Tu lah jadi macam lembu. Dia pukul bontok tapi tak bergerak. Tapi pukulnya tak nampak. Macam tu. Faham? Takkan nak jadi lembu kan? Lembu boleh tarik juga guna hidung. Ni dah besar. Dah pasal kena faham bahasa lah. Takkan nak ambil rotan pula mak nak dipukul ke teponggong tu baru nak pergi bila dengar azan macam tu. Nanti kat sana tiada bekalan. Maksudnya apa yang kita buat tadi tu semua akhirnya kita menyesal. Hari ni kita tak rasa, nanti ke akhirat baru kita nampak. Bekal kita tu tak ada. Macam tu. Umi minta maaf tau. Ya anak yang minta bukan Umi. Ya nak ambil sepadan yang baik jadikan bekalan, yang buruk kita jadikan tauladan. Okay, puas hati ya nak. Baik. Ke nak dengar lagi sekali cerita baca. You teriak. Tak mau. Mu tak teriak. Cita teriak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yana. Nanti kalau nak Photoshop tu cakap Umi Nanti Umi ambil gambar bagi kat dalam grup
Terima kasih semua. Okay, kita bagi ke nombor 2. Naik ya. Ikan dulu kan lo kasih dulu. Ikan dulu kot. Ikan ni. Umi ambil ikan dulu Yang lain share-share tau. Jangan nangis lagi Cik Tah. Dah tak nangis dah. Dah tak nangis. Assalamualaikum. Salam. Ikan Sri Kandi kan? Warna Sri Kandi dah masuk balik. Okey, Iki nak baca sendiri ke? Nak Cik Tah baca? Cik Tah baca. Cik Tah lagi kena Cik Tah. Kena ambil mahal ni. Pakai kain batu. Pakai kain batu lah. Malam ni Cik kain batu dah ke? Ikin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan. Ya Allah izinkan. Jangan Ikin. Kalau pedas minta maaf kalau pedas tu pandai-pandailah cari buah. Bismillah ya Allah izinkan. Bismillah ya Allah izinkan. Ikin, ikhlas Ikin. Ikhlas. Kena ikhlas nak terima Ikin. Allah. Tak baca lagi dah berdebar. Kena ikhlas terima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan. Ikin tak tenang ni. Ikin kalau tenang, ikhlas nak dengar macam tu. InsyaAllah. Semoga jadi ubat. Tenang dulu. Malam ni Umi buka balik depan Ikin Tajuk kita Ikin dengar ni. Tegur menegur selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Ikan dengar lagi Ikin. Tegur menegur selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Faham tak Ikin? Kita dalam Islam ni, kita kena saling-saling menegur. Dalam tegur ada senyum, ada masam. Hidup kita perlu hiburan, bukan agama saja. Tapi barulah hidup kita aman, damai, manis seperti nisan. Okey, Ikin dengar baik-baik Umi tulis lagi. Ikin tak lepas lagi tu, dia berdebar lagi. Ya Allah izinkan, ya Allah izinkan, ya Allah izinkan. Ya Allah izinkan. Ikin tak lepaskan, dia punya sampai sini je. Ikin sendiri Allah tak izin Umi nak baca. Ikin punya sampai sini je. Kalau Ikin dah hilang debar, ini Ikin dah okey, insyaAllah Ikin punya boleh habis Umi tolong. Nampak gaya sampai sini je Ikin. Ikin dah sanggup nak dengar tak? Walaupun dia sikit tapi dia umpama panah. Baca ni dulu. Kejap ni Ikin punya. Tegur mana tu? Assalamualaikum Ikin. Waalaikumsalam Cik Tah. Yang ni dia punya tajuk dia tau. Tegur menegur selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Okey, kita baca yang Ikin punya ya. Bismillah. Sungai dah jernih, tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak tak habis Ikin. Tak boleh habis.
Ikin je tahu. Sekali lagi. Sungai. Sekali lagi. Sungai dah jernih. Tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak sampai situ Umi dapat. Umi tak dapat nak habis. Tak boleh. Ikin je tahu jawapan. Tergantung. Kenapa? Ikin je. Baik Mira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana Ikin? Boleh fikir tak? Tak dapat dah separuh. Ikin sambung lah. Okey. Tak. Ikin sambung Sungai dah jernih. Tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak apa Ikin? Tak tahu. Cubalah. Cuba sambung. Sungai dah jernih. Tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak Ikin je tahu jawapan dia. Nak sambung apa? Tak tahulah Umi. Dalam kehidupan Ikin apa? Berdebar. Dalam kehidupan Ikin. Apa? Sikit-sikit dia sikit-sikit dia sikit-sikit dia Terpaling. Ya ke terpaling? tak tahu. Apa? Huraya sikit. Sungai dah jernih. Air sungai tu dah jernih dah. Sungai tu ibarat apa? Ibarat kehidupan kita. Kehidupan Ikin lah. Bukan kehidupan Umi. Yelah. Sungai tu ibarat kehidupan. Kehidupan tu dah okey. Sungai dah jernih. Air sungai tu jernih. Cantik dah. Tapi manusia merosakkan. Mana? Sungai dah jernih. Tapi manusia yang merosakkan. Hidup selalu nak Naomi sambung sikit. Boleh. Sungai dah jernih. Tapi manusia yang merosakkan. Hidup selalu nak terikut hawa dan nafsu. Lagi sambungan dia. Hidup selalu nak terikut hawa dan nafsu. Hawa tu dengan nafsu tu dia adalah makhluk Allah. Kita tak asyik terikut dia je. Tutup lagi dulu. Faham tak Ikin? Ikin nak sambungan ke tak? Nak. Sebab dia macam tergantung. Macam dia tergantung. Kalau bagi komplain ni macam mana ni? Ikin sendirilah buka. Mana boleh Umi buka aib orang. Bacalah cerita. Sungai dah jernih. Tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak terikut hawa dan nafsu. Faham tak? Faham. Sungai tu tak bersalah. Sungai tu tak bersalah.
salah. Dia putih jernih. Tapi orang yang mencemarkannya. Orang mencemarkan demi Hawa dan nafsu. hawa nafsu untuk Untuk kepuasan sendiri. ya ke? Kan. Untuk Bukan. Untuk sungai dah jernih. Jernih, cantik. ha. Tapi manusia yang merosakkan. Dia bikin bangunan sana, dia bikin bangunan sini, dia buat loji tahi, dia buat apa, dia buat ni. Sampai ikan kat sungai tu pun ditapukang dah jalannya. Faham. Terbongkar. Faham? Faham. Tapi dia kata, tapi manusia merosakkan. Jadi dah ikan tu dah terbongkar, kaki ke depan, ke belakang semua. Hidup selalu nak terikut hawa nafsu. Sebab ikan tu mati kan sebab ikutkan hawa nafsu kan? Hawa nafsu manusia ni. Nak buat pembangunan, nak apa semua. Lepas tu sambungan dia. Setelah dilakukan semua tu, Aha. nak sambung? Kejap. Nak sambung? Nak. Okey, sungai dah jernih tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak terikut hawa nafsu. Akhirnya menyesal tak sudah tak. Macam sekejap Kejap. Susahnya dia punya ni. Tu. Kita baca habis lah. Kita baca habis dengan baik-baik. Okay. Solat taubat banyak-banyak. Bismillah. Sungai dah jernih tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak terikut hawa dan nafsu. Akhirnya hidup tak puas. Akhir zaman, anak cucu tiada kenikmatan. Maksud dia, huraian dia macam mana tu? Ikin tak boleh urai sendiri. Inilah Umi tolong. Ini kan kena dengan Ikin. Asalnya Ikin lah kena urai sendiri. Boleh? Boleh. Ke ada yang tak faham? Dia yang ayat last tu. Ayat yang last. Baca balik Cita. Kita baca balik ya. Sungai dah jernih tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak terikut hawa dan nafsu. Akhirnya hidup tidak puas. Akhir zaman, anak cucu tiada kenikmatan. Dengar Ikin? Jelas tak? Jelas cik tak baca tapi maksud dia tu macam mana? Kan? Kena faham sendiri. Maksudnya dalam lah yang Allah nak pesan. Ikin kena berubah. Sampai bila nak macam ni? Nanti akhirnya anak cucu Ikin pun macam tu. Faham? Faham. Sungai dah jernih. Allah lahirkan kita sebagai baby ni bersih. Bersih. Umpama sungai.
tapi manusia yang merosakkan. Tapi bila kita dah besar, kita bergaul, kita ikut semua. Kita belajar benda-benda yang kita tak pandai pun kita jadi pandai, betul? Betul. Ha. Hidup selalu nak terikut hawa dan nafsu. Terikut hawa nafsu lah. Kawan buat tu, kita nak buat tu. Kawan buat ni, kita nak buat ni. Kawan nak tu, kita nak unu. Kita ikutkan saja tunjuk kawan-kawan kita. Akhirnya hidup tak puas. Selepas kita buat dalam kejahatan tu, kita terikut kawan tu, terikut kawan ni, kita tak puas. Kita nak buat lagi. Tanpa ada rasa menyesal. Akhirnya bila kita ada anak cucu cicit kita, anak cucu cicit kita pun macam tu juga. Kekalkan perangai yang kita bawa tu. Faham? Faham. Kalau kita jadi seorang isteri yang soleha, seorang isteri yang baik, seorang isteri yang taat, insya-Allah anak-anak keturunan kita pun jadi isteri yang baik. Jika kita seorang ibu tidak menjadi isteri yang baik, kemungkinan anak-anak kita yang perempuan pun melawan cakap suami. Faham? Ikin dah faham? Dah faham. Dia nak cerita baca sekali. Kita baca lah kata. Agak-agak bagilah faham sikit lagi cuci otak Ikin. Faham. Faham dah? Faham dah. Jangan derhaka dekat Suami. dah faham? Pasak telinga, dengar baik-baik. Nampak tak kesalahan awak banyak kat sini? Sungai dah jernih, tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak terikut hawa dan nafsu. Akhirnya hidup tidak puas-puas. Akhir zaman, anak cucu tiada kenikmatan. Kita kan tauladan. Jadilah ibu yang baik, selalu jaga solat, selalu baca Quran, penyabar. Kan anak-anak kan cerminan kita. Faham Ikin? Faham ni. Umi tak cakap Ikin nakal. Faham. Ikin seorang isteri yang tak taat ke apa. Tak. Umi baca kat sini, Umi sampaikan apa yang Allah izinkan. Faham? Faham ni. Terima kasih. Lepas ni boleh minta maaf dengan suami tak? Selalu. Bukan hari ni je. Selalu. Sebab besok dia buat lagi. Dah macam dah cuba nak tahan tapi dia macam terkeluar pula. Tak boleh. Kena minta maaf lagi. Minta lagi. Sungai tu dah bersih. Janganlah kotorkan. Faham. Jangan ikut hawa dan nafsu. Kat sini kan ada tulis. Jangan ikut hawa dan nafsu. Tadi yang Umi baca mula atas tu dah faham dah dapat tangkap dah. Ini mesti ada kaitan dengan suami ni. Hubungan dengan suami. Okey. Allah izinkan maknanya itulah masalah Ikin sebenarnya. Ya, betul. Kalau Ikin dapat lawan ni, dapat selesaikan Umi cakap ni, insya-Allah Ikin sihat. InsyaAllah. Ya. Sungai dah jernih, tapi manusia yang merosakkan. Hidup selalu nak terikut hawa dan nafsu. Akhirnya hidup tak puas. Dah dapat nafsu tu, dah dapat hawa tu. Tapi tak puas. Akhir zaman anak cucu tiada kenikmatan. Betul ni. Okey. Memang selalu nak cari. Macam dah okey betul nak cari. Mana kurang dia lagi? Mana salah dia lagi? Tak apa, usaha. Sungai tu dah kotor, jadi nak bersihkan tu memang susah. Allah je yang boleh bagi bersih, iaitu Allah bagi hantar mesin pembersih ke. Allah tu kan maha berkuasa. Okay, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sama-sama sayang. Dalamnya dia punya. Siapa lagi nak Umi baca? Masya Allah, tabarakallah. Share.
malam ni? Naik sayang, kalau nak naik. Umi bacakan. Nak Umi suci saya Umi. Naik. Minta request naik. Nanti Umi pilih. Share. Yang lain share tau. Linda, Nur Kasih. Kita ambil Linda dulu. Yang lain share tau nanti Umi tu. Siapa nak lagi cuci hati? Meh. Mudah-mudahan lepas ni berubah jadi kebaikan. Kita ada tetamu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Kandi ke? Ya, saya Umi. Sri Kandi 3 ke? Ke tak Ya, ada betul. masuk? Ada, Angah. Angah, okey. Angah. Linda, panggil nama panggilan apa? Haslinda. Panggil Linda je. Linda. Izinkan Umi baca. Boleh. Silakan Umi. Masya Allah. Waki slow sikit. Bismillah. Allah. Linda dah sedia. Siap siaga. Kita tengok muka dia dah. Tengok muka dia. Alamak, takut. Dah sedia Linda? Sedia, insyaAllah. Sikit nombor sikit. Jantungku berdebar. Dap-dip-dup. Kejap. Okey, Umi bagi 2 rangkap je. Nanti Linda Umi sambung ni. Kejap. Kak Ita baca. Kejap. Okey. Baikkan Cikta. Salam. Linda dengar ya, Cikta baca. Boleh. Kita baca dia punya tajuk dulu. Tegur menegur, selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Okey. Yang ni yang Linda punya. Okey. Padang rumput, padang pasir. Selalu menunduk, selalu menonong. Umi bagi 2 rangkap je. Nanti insya-Allah Umi sambung. Okey. Yang 2 rangkap tu faham tak? Padang Padang rumput, rumput, padang pasir. Selalu menunduk, selalu menonong. selalu menonong. Okey. Boleh tak? Boleh tak Umi tanya? Macam mana? Boleh sambung tak? Kejap tengah nak digest otak ni. Selalu menunduk. Pakai gedah je kau Umi. Redah je cuba. Macam mana tak pandai lah Umi. Padang rumput, padang pasir. Selalu menunduk, selalu menonong. Lepas tu? Selagi hidup kena memberikan hasil untuk manfaat kepada semua. Yang 3 tu okey. Yang 4 tu salah. Okey. Selagi hidup. Mendatangkan hasil. Sekejap Menonong. Selagi hidup mendatangkan hasil. Okey, Cita baca dulu. Dia dah dapat. Dia sendiri ada jawapan. InsyaAllah. Biasanya korang akan jawapan sendiri. Padang rumput, padang pasir.
selalu menunduk, selalu menonong. Selagi hidup mendatangkan hasil. Sambung. Dia ada jawapan, insyaAllah. Jadilah rumah sebagai penaung. Belakang tu macam Jadilah atap sebagai penaung. Tak tahu. tak kena. Tak kena. Menonong. Selagi hidup mendatangkan hasil. Oh, okey. Lagi hidup datangkan hasil. Membawa manfaat kepada semua. Tak kena juga. Tak kena lagi. Tak dapat lah Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan. Padang rumput, padang pasir, selalu menunduk, selalu menonong. Dia kalau dah buat kerja, dia tak ingat ada orang belakang. Dia tak ingat ada orang belakang. Dia ingat kocik dia je. Padang rumput, padang pasir. Tak kira lah dia dekat negeri berumput ke, negeri berpasir ke. Dia tak kira. Dia lepas je semua. Okey. Padang rumput, padang pasir, selalu menunduk. Orangnya nampak macam tak ada kelebihan lah. Macam bodoh lah. Cerita lebih kurang gitu kan. Macam tak cerdik lah. Tapi kau jangan. Dia kona kau lipat habis. Orang macam ni kalau berniaga habis. Subhanallah. Okey. Padang rumput, padang pasir. Selalu menunduk, selalu menonong. Tang dia dapat, dia nonong je dia tinggalkan kau. Dia tak akan patah balik. Dia pentingkan dia je. Selagi hidup mendatangkan hasil. Betul lah tu dia jawab. Sebab dia sendiri rasa kalau hidup kita ni tak mendatangkan hasil, apa faedahnya kan? Lepas tu sambungan dia. Cuba sambung sendiri. Ada jawapannya. Padang rumput, padang pasir, selalu menunduk, selalu menonong. Selagi hidup mendatangkan hasil. Sambung sayang. Yang lain tahu tak? Cuba sambung. Tengah fikir. Yang lain tahu tak? Yang dekat live. Tolong sambung. Lagi hidup datang hasil. Okey. Saya sambung saya cubalah. Selagi hidup mendatang hasil, pastikan tangan tidak kosong. Saya ikut pantun. Boleh lah. Pantun dah kerat. Biar sama sikit ujung dia. Okey, Cipta baca habis. Ni boleh lah Cipta. Okey, ni berkenaan dengan Linda. Ya, Linda. Okey. Padang rumput, padang pasir. Selalu menunduk, selalu menonong. Selagi hidup mendatangkan hasil, pastikan tangan tidak kosong. Kau nak pakai sampai Masya mana Allah. Linda? Ya. Kau nak Tak pakai ada sampai lagi. mana? Amin. Mudah-mudahan Amin, murah rezeki. amin. Dia mudahkan Allah. Amin. Amin. Apa salahnya? Kan. Sifat dah lah. Kan? Yang lain tu orang kata ambil peluang selagi kita hidup. Macam tu. Kan? Okay, Linda puas hati tak? Puas hati Umi. Terima kasih. Sama-sama. Semoga terhibur malam ni kita bergurau senda Ya betul. Padang rumput, padang pasir, selalu menunduk, selalu menonong. Selagi hidup mendatangkan hasil, pastikan tangan tidak kosong. Ingat tu pesan. Ini satu pepatah yang kata dalam hidup kita, selagi kita hidup, kita kena berusaha. Jangan pernah kita rasa kita hidup tapi kita tidak bermakna. Selamat datang Linda. Terima kasih sayang. Terima kasih Umi sayang. Terima kasih Cik Tah. Terima kasih. Kasih semua, kasih diterima. Okey, siapa lagi? Masya Allah, tabarakallah.
Penuh. Kalau dapat bagi Umi sikit Siapa lagi? Siapa lagi? Alhamdulillah. Ni nanti kalau ada orang nak buat kopi. Kata-kata emas ni. Saya naik sayang. Nur Kasih siapa Naik saya naik. Request naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Kasih je. Mami Jarum doakan Umi boleh bawa manfaat pada semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Okey, Nur Kasih. Nama panggilan siapa? Nur Syuhada. Nur Syuhada. Mak Nur mak biasa Syuhada. panggil apa? Mak selalu panggil? Alung. Hello. Hello. Masuk dalam Sri Kandi tak? Mak panggil Alung. Ada masuk dalam Sri Ya, Angah. Angah. Ada. Okey, Angah nak baca juga ke? Dah sedia? Nah. Angah. Dah. Angah kan? Sedia dipanah. Okey, sekejap Angah. Terima kasih Nur. Angah. Nak dengar tak? Ya, Umi. Angah. Nak dengar. Okey, cerita baca Okey. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam, Baca tajuk Kak Ita. Kita baca tajuk dulu nah. Tegur menegur, selalu tersenyum. Hidup perlu Okey. hiburan. Baru manis seperti nisan. Jangan ambil hati Saya tegur menegur. Okey, ni yang Nur punya ya. Dengar ya. Berlipat-lipat segala kata. Selalu terhibur segala bicara. Hidup perlu selalu berbahasa. Barulah sempurna sifatnya. Nur nak sambung tak? Dapat Nur? Tak pandai lah Umi. Tapi tertangkap tak? Mana tu? Boleh tak hati kat dalam tu Umi Dia tangkap? macam mana tu? Macam Boleh. Tangkap Umi. Berlipat-lipat segala kata. Selalu terhibur segala bicara. Hidup perlu selalu berbahasa. Barulah sempurna sifatnya. Faham tak? Ke tak faham lagi? Ibaratnya kena jaga kata kan macam mana? Tak. Tak Dah? pandai lah Umi. Dah ke nak Umi baca? Dah. Okey. Berlipat-lipat Anak Umi segala baca lah. kata. Ha? Apa?
Nak Umi baca dengar baik-baik. Nak Umi baca? Berlipat-lipat segala kata. Okey. Orang tu bagi kata-kata manis dah kat Nono. Kenapa tak nak kat dia? Kenapa? No dah kahwin Allahu ke? Akbar. No dah kahwin ke? Tapi memang ramai. Tapi itulah, dah kahwin. Tapi itulah, agaknya itulah, orang kata, dugaan sebab ujian macam itulah. Menolak kan? Nak dengar lagi? Itulah agaknya. Itulah orang kata jawapannya kot. Berlipat-lipat segala kata. Selalu terhibur segala bicara. Kadang-kadang diorang tu menghiburkan kita kan? Kadang-kadang mereka tu message kita, mereka puji-puji kita, kita rasa terhibur kan? Ya. Faham? Hidup perlu selalu berbahasa. Jangan dihina, no. Jangan hina dia. Tak pernah hina Umi Tolak je. dengan baik, no. Nanti dia sihir orang. Cakap bahasa-bahasa tu baik-baik. Sekarang pun Sebab dah orang rasa rasa- macam ada. Macam Cakap mana baik, dia tapi buat orang tak boleh sekali? terima kot. Tak boleh. No tak boleh cakap bahasa yang kasar dekat diorang tu. Nanti orang tak dapat orang buat kau minyak pengasih. Kau nak? Kau dah kena minyak pengasih. Minta minyak jauh lah penyonyo. Umi. Tak nak lah. Kalau dah kena minyak pengasih, minyak penyonyo, Umi tak boleh tolong. Tak nak. Dengar Umi cakap. Tak Barulah nak. sempurna Minta jauh lah, minta sifatnya. jauh. Dia kata barulah sempurna sifatnya. Orang dah suka tolak dengan kata-kata indah, kata-kata baik. Macam mana pun dia datang lagi, tolak dengan kata-kata indah, kata-kata yang baik. Barulah nanti dia boleh terima lama-lama. Barulah sempurna sifatnya. Cik Ta baca lagi sekali biar Ono faham No? Okay. Berlipat-lipat segala kata. Selalu terhibur segala bicara. Hidup perlu selalu berbahasa. Barulah sempurna sifatnya. Faham no? Allah bagi faham. kita anugerah, orang suka Dah kita. lama dah kahwin Umi. Allah bagi kita anugerah, ada orang sayang kita. Tu tengok anak dara sekarang dah tak dah nak dara dah. Tak ada kira dah dara ke tak nak dara dah. Kalau orang nak buat macam mana? Kena tolak dengan bahasa lah. Jangan dijekoh-jekoh orang tu. Jangan dimarah-marah orang tu. Dia dah kita jauh je, Kita pun tak tahu siapa. Jauh, tapi- Cuma tu lah. tapi baik-baik Kita rasa lah, macam hubungan kita ni macam ada pemisah lah. Kita cuba lawan Yang juga. baik-baik Itulah, itu baru tahu jawapan daripada Umi. Cuba Okey. dengan bahasa lah, dengan lemah lembut lah perginya. Jangan sampai dia terasa, jangan dia terseksa. Nanti orang buat kita susah kita nanti no. Tu je Umi Dah nak jauh pesan dah. Maksudnya kita tak ada hubungan siapa-siapa. Okey. Sebab Allah pilih no tu mungkin ada lah maknanya. Awak nak duga sebab orang comel kan. Okey no, terima kasih. Umi pun comel juga, Masya Allah. Tabarakallah. Tabarakallah. Okey, terima kasih Kak Umi. Terima kasih Kak Ita. Sama-sama. Bye-bye sayang. Dahsyat. Sampai dikejar bini orang. Okey, siapa lagi nak dibaca? Dah pukul nak dekat pukul 12 dah ni. Kejar celik je nak sampai pukul 12. Siapa lagi nak baca? Mana yang Munajat? Siapa nak dibaca lagi? Mana Munajat kat sini? Mana Syah?
Ambil sendiri, cerita ambil sendiri. Okay. Ada lagi tak nak yang dibaca? Masya Allah, tabarakallah. Mana tak ramai. Sebab yang akaun tu pening tahun ke ni. Ada, Masya Allah, tabarakallah. Mana? Umi tak jumpa dah. Ada yang mana sayang? Ada lagi yang nak naik tak? Sapu kat muka tu, apa? Siapa apa kat muka tu? Minyak. Minyak Aura Sultan. Siapa yang ada mahan dengan honey ada dah dapat minyak Aura Sultan. Siapa lagi nak baca? Ada lagi tak? Banyak dah ni, berapa orang ni? Boleh jadi pantun buku dah. 7. Ada lagi yang nak baca tak? Ada yang nak scan baca lagi? Habiskan je dah terus, tak nak makan buang. Kalau tak nak Umi nak keluar. Dengar tak suara dengar kan? Macam tak ada orang. Dengar tak suara? Dengar, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Dah tak nak baca dah? Tak nak main dah? Kita tak nak main, kita tutup Tak nak main, Umi tutup Teguh menegur, selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan, baru manis seperti insan. Ada nak lagi tak? Tak nak Umi nak tutup? Bismillahirrahmanirrahim. Duduk sana, macam mana ni? Umi nak tutup Umi tutup Masya Allah, tabarakallah. Kita baca. Baca yang ni. Kita nak tutup pantun ni. Ada dah yang nak dengar? Tak ada lagi yang minta Umi nak tutup ni. Ada lagi tak yang nak tu? Ada lagi yang nak minta tak? Kalau tak nak, Umi nak pulang. Oh, tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Teguh menegur, selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan, baru manis seperti nisan. Kita tutup ya. Bismillah. Pasti hibur, selalu saat. Segala nasihat, jadikan bekalan. Segala teguran, jadikan nasihat. Barulah Islam di setiap keturunan. Amin. Umi dah tutup Dah tak boleh nak scan. Tak ada dah Umi kan minta kali kedua, nangis pula lepas ni. Masya Allah, tabarakallah. Tak ada tak apa. Kejap
Okay. Terima kasih banyak-banyak Umi dengan kata cita. Semoga Allah balas kebaikan sama-sama cita. Orang cakap terima kasih. Sama-sama Nur. Amin ya Rabbil Alamin. Dalam tegur tu nasihat. Semoga jadi bekalan sampai kita tua. Jadi nasihat kepada anak cucu kita. Apa yang tak molek kita baiki. Apa yang molek alhamdulillah kita jadikan keturunan. Macam tu. Tak ada apa-apa lagi Yomi nusuk. Nak main apa pun tak tahu dengan korang. Tadi ni mikir-mikir nak main apa lah dengan korang ni kan. Last bacalah senang tentang kehidupan korang. Okey, Umi baca daripada awal Tadi, aku berfikir segala soalan. Aku termenung segala soalan. Aku berfikir segala soalan. Aku termenung segala jawapan. Aku terhidup segala hakikat. Hidupku berserah tiada sempadan. Ini untuk Idah tadi. Rindu aku tiada ubat. Selalu teringat, selalu berfikir. Air mata tiada tadahan. Hanya tinggal kaca tapi bersepai. Ini memang sedih lah. Masya Allah. Salam takziah daripada Umi. Putih bagaikan kain kapan. Kotor seperti hati empedu. Selalu hidup penuh hiburan. Nanti kat sana tiada bekalan. Tadi Ana Okey, ikin. Sungai dah jernih. Tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak terikut hawa nafsu. Akhirnya hidup tak puas-puas. Akhir zaman anak cucu tiada kenikmatan. Okey, ini tadi Aslinda. Padang rumput, padang pasir. Selalu menunduk, selalu menonong. Selagi hidup mendatangkan hasil. Pastikan tangan tidak kosong. Okey, ni Nur Kasih. Berlipat-lipat segala kata, selalu terhibur segala bicara. Hidup perlu selalu berbahasa, barulah sempurna sifatnya. Okey, penutupnya, hibur selalu saat. Segala nasihat jadikan bekalan. Segala teguran jadikan nasihat. Barulah Islam di setiap keturunan. InsyaAllah dapat satu rangkap yang cantik. Ni semua yang berapa orang tadi ni semua tentang mereka dalam ni. Alah tak sempat. Oh tak boleh buka dah, Umi tutup dah. Dia dah tutup buka awal lepas tu Umi tutup awal. Dia tak boleh seru dah. Macam tu. Ni Umi baca balik. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih Umi ni kata. Okey, Umi baca balik Nanti kita rakam Tegur menegur selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Terima kasih sayang. Okey. Idah. Ni Idah tau. Aku berfikir segala soalan. Habis dia fikir. Aku termenung segala jawapan. Habis tak tahu jawapan dah. Aku hidup segala hakikat. Hidupku berserah tiada sempadan. Hebat dia. Dia hanya berserah pada Allah. Rindu aku tiada ubat. Selalu teringat, selalu terfikir. Air mata tiada tadahan. Tak tahu nak tadah ke mana. Hanya tinggal kaca bersepai. Macam ni. Putih bagaikan kain kapan. Kotor seperti hati empedu. Hidup selalu penuh hiburan. Mati kat sana tiada bekalan. Terima kasih Masya Allah Ta'ala. Ikin. Sungai dah jernih tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak terikut hawa dan nafsu. Akhirnya hidup tak puas. Akhir zaman anak cucu tiada kenikmatan. Lepas tu Aslinda. Padang rumput, padang pasir, selalu menunduk, selalu menonong. Selagi hidup mendatangkan hasil, pastikan tangan tidak kosong. Okey, Nur Kasih. Berlipat-lipat segala kata, selalu terhibur segala bicara. Hidup perlu selalu berbahasa, barulah sempurna sifatnya.
Dewa, ada orang ngurat dia. Pasti hibur setia selalu saat. Segala nasihat jadikan bekalan. Selalu teguran jadikan nasihat. Barulah Islam di setiap keturunan. Okey, dah puas hati? Ni kalau semua Sri Kandi masuk minta seorang satu, Umi rasa Umi boleh keluar buku dah. Kan boleh keluar buku dah. Tulis nama situ. Ni Hani, Bakis tu ni. Umi jual lah. Siapa nak beli buku dia? Harga berapa nak nelong buku? Segala diorang punya semua masuk dalam buku. Ada tukang cetak, ada tukang buat gambar, ada tukang ni. Ni gambar Cipta, ni gambar ni. Ni gambar Yana, ni siapa? Ni gambar Ida. Ni gambar Ikin, ni gambar Sri Kandi. Aku boleh dah buat buku dah. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Ni kalau buat buku ni tak cukup tebal ni. Kena tebal lagi. Sri Kandi ramai kan. Dia datang mama, Umi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi saya. Habislah. Nak keluar buku tanya Roger Cik Ani kita. Hani boleh tak minta Umi keluarkan buku nak tempah harga berapa? Nanti Umi kopor semua Sri Kandi punya aku penuhkan buku ni. Lepas tu korang baca jadikan pedoman. Boleh. Laju kau kalau Mama Noh kata apa? Echa kalau jual apa semua laku. Aku jual orang tak beli kata. Sampaikan buku pun orang nak beli. Nantilah insya-Allah Umi keluarkan buku. Carilah tukang cetak dia nanti. Nanti keluarkan buku, satu Sri Kandi, satu buku tentang diri dia. Siapa nak? Habislah Umi. Ramai anak. Habislah aku kena buat patung bersurai-surai ni. Habis tu seorang buku. Satu buku satu orang. Kau bayang kalau satu buku satu orang, Cipta satu buku penuh tak Cipta? Cipta orang pertama. Yang tepat. Tulis nama depan. Depan sekali. Ditujukan untuk Cipta. Tentang kehidupan dia. Habis Cipta pun baca tak cari. Apa yang terjadi kat aku. Dia buka. Nanti besok kan dia tak tahu lagi. Apa jawapan ni. Sebenarnya dia buka lagi. Lepas tu dia kata. Macam Umi kabur tu. Dia buka lagi. Aku habis dah. Hidup korang bergantung dengan buku dah. Lepas tu korang pening kan. Apa maksud Ica Apa maksud dia ni? Habis. Tajuk mestilah tuan beli punya nama. Dia tak boleh tajuk Umi. Dia kena tuan beli. Baru barang itu penasihat Umi. Dia tajuk depan tu dia kena tuan badan. Siapa yang minta? Satu pantun nak kena bayar berapa ni? Satu pantun tu, satu tu nak kena bayar berapa ke? 4 rangkap. 4 rangkap. Masya Allah, tabarakallah. Dia tak boleh selalu sebab nanti dia penat. Dia pun dah letih. Sebab Umi tengok benda ni, Umi rungkai daripada dalam awak semua. InsyaAllah dah. Nanti kita keluarkan buku. Kalau betul-betul bermanfaat. Boleh jadikan baca, boleh jadikan nasihat. Boleh jadikan lagu. Cipta nak berlagu ke? Tak nak. Pandai tak? Tak pandai. Aku pun tak kerti nak berlagu. Kalau nak berlagu dia jadi dia. Tegur menegur selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Barulah manis seperti insan. Tak jadi lah. Tak jadi. Cuba jadi lagu tengok. Berkali-kali baca sebab tak faham. Cuba lagi. Tegur menegur selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Tak faham. Tak boleh. Tak boleh jadi lagu. Tak boleh jadi lagu. Jadi korang boleh buat lagu tak? Kalau buat lagu penuh ni. Penuh lagunya penuh. Ada budak-budak ngapal lah pula.
Tegur menegur selalu tersenyum. Hidup perlu hiburan. Baru manis seperti nisan. Boleh tak? Ke tak boleh? Syair sonok. Ya Allah izinkan, ya Allah izinkan, ya Allah izinkan. Okey, dengar Kalau tak boleh tak tahu Aku berfikir segala soalan. Meremang tak? Nak lagi tak nak? Nak lagi tak nak? Kami cuba. Nak. Habislah nafas aku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar Nanti jangan tanya tau. Ini Ida tau. Ida punya. Aku berfikir segala soalan. Aku termenung segala jawapan. Aku terhidup segala hakikat. Hidupku berserah tiada sempadan. Boleh tak? Rasa boleh ke? Nak lagi? Aku suruh cerita lah tarik pula. Nak lagi tak? Tu Ida punya. Lagi satu, rindu aku tiada ubat. Nak? Rindu tiada ubat ni tak tahu siapa punya tadi. Tak sempat nak tulis nama dia. Okey, nak lagi Share tau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah izinkan. Rindu aku tiada ubatnya. Selalu teringat, selalu berfikir. Air mata tiada tak tahan. Selalu teringat, selalu terfikir. Air mata tiada tak tahan. Hanya tinggal kaca berderai. Boleh tak? Aduh, aku dah jadi pesyair ke pelagu? Dah boleh? Siapa punya tadi tu? Saya tu Umi. Fatin. Fatin Nanti aku keluarkan lagu untuk kau Lagu si syair. Aku pun tak tahu. Boleh Umi, boleh. Okey. Yana nak tak? Okey. Testing. Masya Allah, tabarakallah. Korang ni macam-macam lah. Yana. Okey. Nari. Cuma cuba Masya Allah, tabarakallah. Putih bagaikan kain. Tak boleh tak jadi. Kejap. Ya Allah izinkan. Astaghfirullahalazim. 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 Dengar tau, Umi cuba. Putih bagaikan kainlah kapan. Putih bagaikan kainlah kapan. Kotor seperti hati hempedu. Kotor seperti hati hempedu. Selalu hidup penuh hiburan. Selalu hidup penuh hiburan. Nanti kat sana tiada bekalan. Nanti kat sana tiada
bekalan. Sedihnya. Yana punya. Nak nangis ke? Ikin nak juga ke? Boleh tak ke lagu suara aku macam katak bawah terpurung kan? Letas je. Nak juga. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, izinkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sungai dah jernih tapi manusia merosakkan. Sungai dah jernih tapi manusia merosakkan. Hidup selalu nak terikut-ikut. Hidup selalu nak terikut-ikut. Hidup selalu nak terikut-ikut. Kerana hawa dan nafsu. Hidup selalu nak terikut-ikut. Cewah. Hidup selalu nak terikut-ikut. Hidup selalu nak terikut-ikut. Kerana hawa dan nafsu. Akhirnya hidup takkan ku puas. Akhirnya hidup takkan ku puas. Akhirnya hidup takkan ku puas. Akhir zaman. Akhirnya hidup takkan ku puas. Akhirnya hidup takkan ku puas. Akhirnya hidup takkan ku puas. Di akhir zaman. Anak cucu tiada kenikmatan. Anak cucu tiada kenikmatan. Tengoklah pula aku Ikin punya ni. Panjang dia punya. Dia macam tu tapi dia punya masuk tu mendalam. Sampai ke dalam sungai. Semua habis sekian ni. Apa cerita ni? Aslinda nak kan Aslinda punya? Korang dah jadi macam saat ni satu-satu pula. Nanti korang short rakam video pendek. Sana Ikin dah sedih. Nak macam mana kau punya sedih? Tunggu lain kali lah dia bagi kau ketawa ke. Aslinda? Mana Aslinda? Aslinda, are you okay? Aslinda nak juga ke? Penat Umi kena tarik. Takut tak sampai suara. Boleh tak? Tarik. Aslinda? Tarik tak? Aslinda dengan No kasih. Mana nak? Aslinda ke No kasih? Ikin dah buat muka dah. Aslinda dengan No kasih. Nanti Umi buat video lah satu-satu. Buat video panjang ke, buat rakam. Umi letak kat YouTube berkenangan. Sabar je lah. Boleh juga. Boleh juga. No kasih. Ya Allah, izinkan. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Berlipat-lipat segala kata, selalu terhibur segala bicara. Berlipat-lipat segala kata, selalu terhibur segala bicara. Hidup selalu Sekejap, net sampai. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 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 Berlipat-lipat segala kata, berlipat-lipat segala kata, selalu terhibur segala bicara, selalu terhibur segala bicara. Hidup perlu selalu berbahasa, barulah sempurna sifatnya. Hidup perlu selalu berbicara, barulah sempurna sifatnya. Hidup perlu selalu terhibur, barulah sempurna segala kata. Kan dah sambung.
Dah kasih. Tarik. Penat juga tarik. Makan dalam. Dah kasih. Aslindau. Padang rumput padang tu tak boleh buat lagu tarik Dia macam kelakar. Sebab dia semangat untuk orang selagi boleh hidup. Dah, semua puas hati tak? Dah jadi tarik-tarik dah. Suaramu macam tak sampai macam. Okay. InsyaAllah sedap. Terima kasih sayang Umi. Masya Allah tabarakallah. Aku pun tak tahu sedap ke tak. Puas hati. Tak tahulah sedap ke tak. Saja nak menghiburkan korang. Nanti Umi buat video dia. Umi rakam. Untuk Umi buat ni lah. Aku tahu untuk satu-satu. Kena satu-satu rasa. Masih satu-satu tak boleh. Kena panjang juga. Tunggu Umi peri dah. Sempurna alhamdulillah. Masya Allah tabarakallah. Aslindau dah tidur ya. Okey, Umi minta diri semua. Umi nak minta diri boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gambar sikit. Ini gambar. Kita jumpa lagi ya. Semua. Bye.